Sebab tu Nabi SAW Nabi tak suka kita sebut perkataan lau, kalau. Nabi tak suka. Kerana apa? Nabi kata lau ni, perkataan kalau ni, dia akan buka pintu syaitan. Kalau yang macam mana? Kalau yang kita sebut lepas daripada berlaku benda yang kita tak berapa suka. Kalaulah aku tak balik tadi, tak jadi benda buruk ni. Benda tu dah jadi lah. Nabi tak suka perkataan kalau. Nabi tak suka. Kenapa? Dia akan buka pintu yang syaitan boleh jadikan jiwa kita ni macam tak puas hati dengan takdir yang berlaku. Sebab tu Nabi ajar kita bila berlaku musibah aja, berlaku benda yang tak suka aja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita daripada Allah, kita milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Lepas tu doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan aku Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan aku pahala dalam musibah aku ini. Wa akhlif li khairan minha, dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Semua itu terapi untuk kita pujuk diri. Nak bagi tahu apa yang berlaku ni Allah Ta'ala dah tentukan dah. Kita tak puas hati macam mana pun, benda dah berlaku, tak boleh ubah dah. Sekarang kita ada dua pilihan. Benda yang kita tak suka dah berlaku. Kita ada dua pilihan. Sabar dan menerima ketentuan Allah, maka pahala. Tak puas hati dan mempertikaikan takdir, kufur. Kita pilih yang mana baik. Keadaan tidak akan berubah kerana semua itu telah berlaku. Jadi ini di antara pilihan yang kita kena buat. Jadi kalau orang yang beriman disuruh untuk pilih sabar, kerana sabar itu ada pahala.